Assalamualaikum, selamat pagi. Hari yang kedua kita berada di Terengganu, chalet kita sewa. Okey. Nama chalet Darain Hotel. POK lah bilik dia. Assalamualaikum. Okey, ni dah kasih. Saya daripada Bangi. Selangor. Ni dari mana? Sini eh? Oh, Kelantan. Baik, wah. Ini yang sekitar dia, Darain. Sekarang kita nak pergi sarapan pagi di dekat kita punya ni lah, chalet, jalan kaki je. Sebab kita biasa naik motor, kalau boleh jalan kaki, jalan kaki. Tengok kedai sini apa yang menarik kat sini. Warung Pok Ceh. Okay. Singgah di warung Pok Ceh. Okay, hari ni kita ada nasi dagang, dia nasi minyak, nasi berlauk. Tak, dia biasanya orang Melaka kan, dia mesti rasa lain. Macam mana baju? Mantap. Tak kan? Bang, macam mana bang rasa? Tak. Nasi dagang ni saya kampung kan. Okey. Okey kak, komen sikit. Alhamdulillah. Dapat makan nasi dagang lagi. Tak kali berapa ketemu. Kak. Untuk tahun ni. Alhamdulillah sedap. Sedap. Belum rasa lagi nasi berlauk. Okey, semua nasi berlauk. Okey, kita try nasi dagang. Tengok macam mana rasa. Ni nasi dagang dia. Dia rasa macam mana saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia interview dia. Maka apa dia punya tu? Rasa dia okey. Rasa sini pun okey. Sedap. Nasi lah. Sedap rasa dia. Best. Kaki ni sedap. Memang terbayar. Kalau nak datang boleh datang sini. Kita bantai tertarik pula tengok. Oh, memang sedap lah. Memang jadi lah. Pagi menyingsing, sarapan pagi bermula. Kita bersama dengan Zaki pula. Dia try nasi dagang. Sebab kita tak percaya sikit dengan dia. Dah makan semuanya. Okey, tengok rasa dia. Kaya. Aku nak try satu lagi lah. Nasi lemak ikan air kan. Sekarang kita review nasi berlauk. Sebab biasa jarang di Terengganu nasi berlauk. Dia orang Kelantan je biasa. Kita cuba macam mana. Ni nasi berlauk. Kita try. Minta dua je kita bagi. Pantai tu jadi banyak. Dia kurang sikit sebab dia ada macam mana-mana sikit. Jauh lah kamu jalan. Makan boleh tapi tak adalah orang kata satu yang macam gempak lah. Ramai lah. Betul lah baju ramai lah. Kalau nak datang awal sikit, kurangnya dalam pukul 7.30, pukul 7 okey. Sebab pukul 8, dia buka pukul 6.30 kan. Dia buka 6.30, habis dalam pukul 7 lebih kat 7.30 dah mula ramai orang. Jadi kalau yang berkeluarga tu datang awal sikit, kalau yang masyarakat berdua je tak lambat tak apa. Kali makan roti canai, kuah kari. Macam mana kali roti canai dia? Kuah dia manis. Roti dia okey, kuah je lah. Orang Terengganu ni manis-manis sikit. Ini makan bihun. Macam mana rasa bihun? Rasa apa? Rasa luar biasa ke rasa? Suka tiaw lah. Ini kamera mesti masuk dalam. Oh, sedap. Alright. Terus makan. Apa Bro? Gulai ayam, gulai lagi. Okey. Tapi macam mana? Rasa macam mana? Daging dia lembut. Oh, lembut. Sebab dia pakai daging import tu. Dia tak. Alright. Air korban dia lagi lembut. Okey. Korban ni bulan depan ni. Tung pun ikut. Pit stop. Daripada mana bang? Kelantan? Terengganu? Kelantan? Oh, kelam motor. Motor rel. Korek baju. Tak dapat baju lah. Okey bang. Okey. Okey, kita tengok persekitaran Darain apa yang ada. Minum terdohar, port paling steady, warung pokok, sarapan pagi. Sahabat kita daripada Kelantan. Siapa nama tadi bang? Cikgu Nasrul. Cikgu Nasrul daripada Kelantan. Kita lepak kat Terengganu sekarang ni.
Ada event TTS Suzuki. Okey, sekarang kita pergi event Suzuki. Event Suzuki kat sini. Okey, batu bersurat. telur separuh roti Okey, geng-geng motor Suzuki dah gerak. dibakar ranggup, kopi panas pekat sampai berpelusup, sembang rider gelak tak henti, cerita semalam konvoi sampai pagi. Okey, kita dah sampai di tapak event Suzuki. Ada cabutan bertuah. Ada dapat motor ke? Nombor 1. Mantap. Harapan pokco rasa Lain awak. Terima kasih bang. Terima kasih. Kata Bismillah lah. Kau tahu ada Mana rezeki. tahu aku naik motor sebiji. Okey, kita akan cuba Bismillah dulu. cuba nasib lah. Kalau ada rezeki ada, insyaAllah. InsyaAllah ada. Abang dari mana bang? Abang dari mana bang? Daripada Johor. Johor. Okey, Segudang. Alright. Malam cabutan ni. Yang besar ambil, yang bubur yang kecil je. Baca bismillah 14 kali. Kat sini pun ada seluar ni. Kita tengok seluar apa yang menarik kat sini. Halo. Sedap ni. Banyak model. Ini pro mana ah? Netherlands. Oh. Saya beli panas. Tak payah. Sekarang kami ada satu baju. Satu baju dua pakai. Tak panas dulu. Tak panas. Tak panas. Dia dalam ini baju ialah baju hujan. Oh. Mana kalau nak pakai ni dulu. Kalau hujan pakai ni ke macam mana? Kalau masa hujan, you ini terbalik, you pakai kat luar. Oh. Ini tak payah. Saya buka. Buka. Kita buka dulu lah, ini kan? buka ini je. Kalau tak you tak mau pakai ini pun boleh, you terus pakai baju hujan pun boleh. You cuba rasa ini baju hujan lagi ringan daripada baju hujan yang biasa you pakai. Tapi tak panas ke? Tak. Lembut ya. Dia apa? Tak ada keras. Tak, kan? dia tak keras. Dia lembut. Dia jelah soft the power. Itu power je. Betul lah. Okay, ada banyak aksesori kat sini. Pada beg. Oh, ini bagus ni. 1,800. Ah, boleh beli dua. Ni okey bang. Bang. Sedang ni sejuk ni. Ni kita pun ada glove kat sini, glove. Macam glove ada. Dia cakap Okay, brother ni try baju ni tengok macam mana. Tapi memang sedap lah kain dia. Baik, bagi shopping mall pun boleh lah sekarang. Oh, handsome lah, betul lah. Lembut pun lembut sangat, tak ada keras. Okey. Ni. Okey. Bahan nampak botol okey. Okey, mana ini? Mana tahu anda Okey. Kita ada geng-geng motor Suzuki sini semua ada. Ramai yang mati Vespa pun ada. Okay, set. Wah, mantap Suzuki lah. Gila terus. Hidup hati pun terbuka, Suzuki masuk Ganu gegar sekat, CTS Suzuki 25 line padu, semua masuk frame, rider steady, jenter anggap Ganu kita pod memang fam. Warung pocong lepak lu, depan yang scout terus ber
show off, tapi silaturahim memang take off. Suzuki Life bukan trend, tiap ride sampai di end, sampai di end, sampai di end, sampai di Ini kategori apa bang? Klasik ke? Satu kategori. Satu ke? Ke bawah. Abang daripada mana bang? Open kategori. Sumban. Seremban. Ini bawa daripada Seremban ni. Mantap abang. Kita boleh tengok motor dia kilat gila lah. Burung dia. Tolong alert sikit lajuan anda. Tolong tengok sisi kanan. Abang daripada mana bang? Sumban. Oh, Seremban. Ini kategori motor, ini motor apa bang? Gama. Gama. Oh, tapi lain dia punya ni. Depan pakai sen. Oh. Hati pun terbuka, Suzuki masuk, Ganu gegar seka, TTS Suzuki 25 line apa. Tengok motor rider. Abang di mana bang? Melaka bang. Melaka. Oh, mantap lah motor. Ini bawa daripada Melaka ke naik highlight ke apa? Tak ada. Right. Right ya. Oh, dis dah dua lah. Dis dah dua. Dis dua. Semua masuk frame, rider steady jenterangam, Ganu kita por memang famo. Warung pokcong lepas dulu, depan yang scout terus bertamu. Geng Suzuki tak pernah layu, jalan jauh tapi hati satu. TTS bukan show off, tapi silaturahim memang take off. Suzuki Life bukan trend, tiap ride sampai di end. TTS bukan show off, tapi silaturahim memang take off. Suzuki Life bukan trend, tiap ride sampai di end. Hey. Suzuki 25 line up padu, semua masuk frame, rider steady jenterang. Kat sini pun ada jual barang-barang motor, cender hati, baju, t-shirt semua ada. Jadi anda boleh datang untuk membeli. Beli, jangan tak beli. Beli jangan tak beli. Apa? Beli. Warna putih. Okey ke? Warna lain ada juga. Okey ke warna putih? Tapi cantik. Vintage dia, orang putih ni nampak klasik sikit. Ni abang lawan yang tu. Ringkas je, tin Suzuki lah. Tapi ni lagi straight, lagi best. Abang saya SL, macam biasa. Nak try tu. Sebab L kan besar. Oh. Ni SL. Cuba abang try. Boleh try? Boleh. Jom. Okey. Kita try baju Suzuki, kita beli lah. Okey, kita pun banyak ada jual juga kat sini. Sama abang terus stiker.
Ada besar 2SL. Ni pun ada glove juga ni. Jual glove. Tengok buat 310. EPM punya RM5. Abang siapa nama bang? Azrul. Okey, Azrul dia lebih kurang ada 40 biji datang untuk event TTS Suzuki. Memang mantap lah. Motor apa bang? Campur-campur ke? RGS, RGV. RGV. Wah, RG Oh, RG power tu. Baling lah. Dari baling. Borak main. Sampai sini belum. Oh, awal Dah makan ada. Yalah. Ramai kadang lambat sikit kan. Tapi main pun tak tunggu lama-lama kan. Main yang motor rosak tu angkat. Tewin semua. Ada tak rosak? Ada dong. Oh, standby tewin semua dah. Okay. Kanu kita pun memang famous. Warung Pokco lepak dulu, depan yang kau terus bertamu. Geng Suzuki tak pernah layu, jalan jauh tapi hati satu. TTS bukanlah show off, tapi silaturahim memang take off. Suzuki Life bukan trend, tiap ride sampai di end. TTS bukanlah show off, tapi silaturahim memang take off. Suzuki Life bukan trend, tiap ride sampai di end. TTS bukanlah show off, tapi silaturahim memang take off. Suzuki Life bukan trend, tiap ride sampai di end. Takkan hilang Suzuki di dunia, Ganu gegar, Suzuki bersatu. Mentari pagi, langit cerah membara, enjin hidup, jiwa pun menyala. Arah dituju Kuala Terengganu. TTS kita satu haluan, satu arah tujuan. Rider dari timur, utara ke selatan, datang berkumpul penuh semangat persatuan. Warung Pokco jadi for pertama. Sarapan padu, kopi tarik, roti banjir selera. Line up parking lencana bersinar, helmet terbuka, geng salam bersasar. Bayang Scout tempat berkumpul, geng Suzuki semangat tak luntur. Suzuki takkan hilang. Barang-barang motor Suzuki. Okay, kita kalau nak dapat minyak percuma kena follow lah. Ni hitam lah? Ni hitam apa? Semi pulih. Pulih. Pulih last habis. Okey, cantik. Okey, dapat minyak tu. Cuma. Okey, ni brand dia Estimo. Original Jepun ada dalam ni. 4 stroke. Original pun ada. 10-50. Okey, jom. Ya bang. Hai. Ya bang Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Ha. Bila sampai? Tolong mana hari Jumaat tolak. Petang dalam pukul 4 lebih. Dia cabutan betul. Tetap gemilang, TTS gegarkan lautan, dari jalan raya ke persada harapan. Geng bersatu-satu irama, Suzuki Malaysia tetap di jiwa, tak sebar main. Akan pergi Pantai Penari. Zaki apa hal lah tu? Selesai di tas Suzuki, enjin dah hidup, angin laut mula menyapa kita, rentas jalan berliku menuju pantai. Ni lah
Pisau dia pisau. Pisau. Tapi tentara biar dulu. Boleh ke gerak? Boleh, tapi kona lebih. Nanggung je. Kalau tarik macam tu tak boleh? Boleh. Alhamdulillah selesai tadi. Kawan kita motor pancit lah pula. Itu penting kita berkawan. Kita ada geng. Kalau solo tadi, kalau ada solo ada peralatan, okey. Dia masalah kalau solo tak ada peralatan, letih. Baca pun gelap ujung, hujan lagi petang. Penuh cerita motor kawan kita Zaki. Berderakan di sisi langit biru. Banyak kan jalan depan di sini. Temani mimpi, topi keledar, hati berseri. Janji sampai tak sabar lagi. Jalan ke penari, angin tepuk pipi, singgah warung kayu. Kau pergi penari. Senyum macik beri, ikan celup 43 km. Alah-alah dah sampai Terengganu ni, jalan sikit. Tepung panas dalam dulang. Tengok bendera Palestin besar di Ganu. Oh, memang mantap Ganu. Kelapa mudah hilang, rasa penat panjang. Jadi kita akan lalu di jalan pesisir pantai. Kita boleh menikmati udara segar. Kita melalui laut-laut yang bergelora. Melalui laut-laut yang bergelora juga sini. Tapi sekarang ni musim laut bagus lah. Laut tak bergelora. Langkah kaki atas pasir bau sangat lah, tenang lah. Angin pun kurang. Laut campur bau goreng, gelak tawa kongsi rezeki. Hidup begini takkan pernah boring. Lagu lama belakang-belakang ni semua laut ni. Kumandang macam ayah nyanyi dulu. Waktu kecil makan sambil main ombak, tak tentu arah tuju. Akan lalu keindahan laut. Jalan ke penari, angin tepuk pipi, singgah warung kayu, senyum macik beri, ikan jeluk tepung panas dalam dulang. Air kelapa mudah hilang, rasa penat panjang. Biar sekejap hati tenang, dalam debu jumpa kenang. Rasa kampung sentuh jiwa, di sinilah bahagia sederhana. Esok mungkin kita jauh, tapi kenangan kekal utuh. Pantai penari, tempat bertemu ri dan rasa jiwa bersatu. Tapi banyak terhakis. Enjin bermula, pagi berseri, jalan pantai jadi saksi. Roda berputar, angin menyapa, menuju penarik, hati pun ceria. Langit membiru, rakan di sisi, jalan berliku tak terasa sunyi. Wajah makcik warung menyambut mesra, ikan celup tepung baru. Ini kawasan kuda. Baru siap gorengnya. Ke penari kita pergi, tepi laut dunia sepi. Ini surau kayu. Surau ni memang alhamdulillah buat tanda pada kayu.
Cantik lah. Ikan goreng panas-panas, air kelapa hilang lelah. Bersama teman, pantai kat sibuk sini. duduk bersila, pasir halus, ombak pun bercerita. Disinilah rasa bahagia, sederhana tapi cukup segalanya. Oh, pantai yang indah sekali. Ini NL dia. Ini NL kan. Kita akan menghampiri destinasi kita. Waktu kecil dulu pun begini, main ombak tangan genggam pasir putih. Ayah gelak. Lagi 500 naik bos. 900 meter. Mak panggil makan, sekarang ku jejak kenangan bertandang. Matahari condong, bayang pun panjang, gelak tawa jadi irama petang. Suasana yang tak mungkin dilupa, pantai Terengganu, syurga jiwa. Ke Penari kita pergi, tepi laut dunia sepi. Ikan goreng panas-panas, air kelapa hilang lelah. Bersama teman duduk bersih. Kita berada di laut Penari. Lautan Menarik. Kita lepak di bawah pokok kelapa. Teng. Kita lepak sini dulu. Sebab tadi kawan kita Abang JK kepancikan tayar. Budak asli saya bawa. Tapi alhamdulillah dia dapat settle. Sungai dia. Kita tengok keindahan laut. Nampak tu. Pulau bang. Itu Pulau Lang Tengah. Pulau Lang Tengah. Sana Pulau Perhentian. Pulau Perhentian. Ini Pulau Redang. Pulau Redang. Mana yang dekat sekali Pulau Redang? Nampak dekat. Yang dekat tu. Kalau daripada sini tu sejam lebih tu. Pasir halus, ombak pun bercerita. Disinilah rasa bahagia, sederhana tapi cukup segalanya. Jalan pulang, nanti ku rindu pantai ini, hati yang satu. Terima kasih penarik tercinta, untuk damai dan rasa lama. Ini banyak kedai celup tepung macam-macam. Di Penari, angin laut menyapa pinggan kosong. Hati rasa penuh, sahabat ketawa, pasir jadi saksi. Habis makanan jin pun mengaum perlahan. Langit petang, jalan kampung berliku bersama teman. Oh, ni lawa ni, Malaikat Impian. Sheila ke apa? Perhatian, kenderaan perlahan. Perhatikan kenderaan anda. Warung Arina. Okey, kita berada di rumah botol. Jauh jadi dekat selalu. Sekarang kita berada di rumah botol. Sejarah tahun 2005 mula mencari botol. Hanyut. Kita bersama pemilik. Bulan puasa pun ni. Ni bulan puasa. Apa nama dia? Bulan puasa. Satu bulan puasa kita tutup. Sebab selalunya orang Cina dia mari tak tutup lah. Aku lapar. Dia mari seluar pendek. Perempuan lah. Kalau lelaki dah kasar. Jadi kita tutup. Tiap-tiap bulan puasa tutup. Sebab saya tak ada lah. Saya 80 ni tahun. Dah nak pergi hotel Batu Dua lah. Betul-betul. Waiting list. Waiting list. Jadi sebelum aku pergi tu nak jagalah. Jangan. Girlfriend saya Taiping. Kami kahwin 53 tahun. Anak saya yang pertama 52. Anak saya nombor 9
34. Oh, lama dah tu kan. Cucu 24. Oh, kuat. Cicit 1. Cicit baru 1. Kamu berapa anak? Saya anak 3 je. Cucu? Cucu 3. Oh, wah, lagi hebat ya. 3. Tapi jangan ambil nombor ekor pula. Aku cakap je. Tak baik. Okey. Dulu Tauki pernah duduk Wadiber Camp. Dekat Cerak, dekat ni apa, Tapak. Tapak nak pergi ke Ju lah. Camp tentera Tentera. Lepas tu tukar Sungai Besi. Masa 13 Mei Tauki ada Sungai Besi Camp. Kawal dia tak ada. Lepas tu tukar Sabah. Pergi Tawau 2 tahun. Balik Tawau tu pergi Mary Kuching. Masa tu Mary. pergilah masuk. Ni saya buat ni semua. Ni pelapung-pelapung ni dari laut. Semua barang dari laut belakang ni. Ni saya dapat. Ni. Ni pelapung yang terbaru lah. Saya ada mula-mula kaca. Dibuat dari kaca. Lepas tu pelapung daripada plastik. Polister. Ni plastik. Polister. Daripada plastik yang tahan lah. Jadi yang kelima dah ni. Yang kelima. Oh, ni jenis plastik tapi ni. Tapi pintu gerbang ni buat bulan puasa baru ni lah. Oh, baru lagi ni? Baru. Oh. Baru. Ni kasut-kasut ni semua. Ni. Ni Tauki ambil dari pantai. Oh. Saya buat decoration dah. Sebab saya nak cerita orang jangan buang. Walau apa sekalipun. Jangan buang ke laut lah. Bahan plastik. Ni kasut ni semua saya tanam pokok ah. Oh, ada juga orang buang. Ni. Semua saya tanam ni. Sebab pada saya dia mempunyai satu seni. Jangan pakai hentam buang. Ni basikal pun sama ni. Basikal ni. Ni tempat orang buang sampah. Bukan kat laut. Dah. Ni tempat orang buang. Mana saja aku jumpa walaupun tidak dari laut, aku ambil juga lah. Sebab nak beritahu anak cucu, jangan buang sampah merata. Di mana saja, kecuali dalam tong sampah. Itulah yang saya buat. Dah 20 tahun berapa ribu botol ada dah? Berapa ribu botol dah ada dalam tu? 20,000 lebih dah. Bukan botol sajalah. Kasut. Can. Apa yang saya ambil dari laut. Can. Can ni orang nak beli RM100 satu can. Oh, harga dia nak jual. Harga dia. Can tu kopi dari Jepun. Sebab dia kata di Malaysia tak ada. Ada ni. Naik atas. Ni semua ni saya buat ni. Walkway ni, keping sari ni. Ni gambar botol ni. Saya, kalau kita dah 80, kalau tak ada kerja duduk kat rumah, dah lama kita mati gitu je. So at least susun dia. Ada kerja lah, ada kerja. Kejap lah, aku tengok. Apa? Ada. Oh, dah habis belum tu? Okey. Dah habis ke belum lagi? Ada sikit lagi. Besar air botol ni. Ni Tauki buat waterfall ni. Ada botol. Tapi sebenarnya pam ni kuasa dia tak kuat. Air tak mau naik sampai atas. Oh, patut sampai atas. Dulu sepatutnya atas. Tapi pam tu dah rosak. Jadi 3 minggu lepas saya beli yang baru. Tak kuat bila pasang air tak naik. Lebih pergi cek tadi, dia punya kipas tak berfungsi. Jadi pergi naik tu. Botol ni semua saya ambil dari laut. Dan ada 2 surat yang saya jumpa dalam botol. Satu dari China, satu dari Hawaii. Surat-surat lah. Diorang baling kamu Melaka tadi di mana? Melimau. Oh, Melimau. Kawan saya di Alai. Mak Alai nama dia. Orang panggil Mak Alai. Sebab dia dari Alai. Alai. Kami pun pernah duduk juga di Terendok Camp. Oh, okey. Pernah pergi transit je tu lah. Lepas tu kami pergi ke Kota Tinggi, Pulada. Pulada, okey. Ni dalam ni ada bekas tentera tak? Tak ada. Anak ada. Oh, ini kamu? Anak, tapi tentera laut. Oh, tentera laut. Lumut lah. Lumut. Naiklah. Tapi dulu askar Melayu kau apa? Kau saya kena buka slipper. Infanteri. Dengan slipper. Ni kapek aku mahal tu. Oh, kapek original. Oh, original. Oh, bagus kapek. Dah Malaysia saya seorang mampu beli. Okey, ni antara botol yang dijumpai. Oh, memang banyak botol-botol kat sini.
Sebab 20 tahun dulu budak-budak saya tu botol dengan merdu. Ni botol mula-mula saya jumpa ni. Sejarah yang pertama. Ni botol yang pertama jumpa. Botol yang pertama. Cair dia kena bakar kan. Lepas tu ni surat yang Tok Ki jumpa dalam botol. Kita tengok surat jap. Ni dari awal, ni dari China. Ni dari China. dalam tu. Ni dah hancur dah. Tapi dia dah terjemah dah ke ni? Ni 7 tahun dulu. Majalah 3 ada buat translation. Dia panggil orang Cina baca lah. Dia kata kalau siapa jumpa surat ni, tolonglah doakan supaya keluarga dia hidup dan baik-baik. Jangan bergaduh. Dia dah bosan hidup bergaduh. Mak ayah dia kau bergaduh. Ya tak ya, aku pun tak faham dia. Tapi orang Cina lah yang baca. Tapi kalau setiap orang Cina mari saya tanya, saya buat lolok tak tahu. Pun cakap dia cakap. Lepas tu ada satu page tu, dia kata dia suka pada seorang tu. Tapi orang tu mungkin tak tahu dia suka. Sebab tu ada nama cinta. Cinta tak betul. Tadi dulu saya ingat surat cinta. Tapi bukan. Dia ada di perasaan tu ada. 4 page. Tu lukisan dah ni, Encik. Ni Tok Ki buat dengan kaca-kaca pecah. Ni Tok Ki ambil dari dasar laut. Kaca ni. Betul. Sekarang ni saya ambil. Bila saya pergi askar tahun 75, saya terus masuk hotel lain sebagai pemandu pelancong. Setiap kali saya bawa pergi snorkeling, saya kutip beribu-ribu kaca. Ni beribu-ribu. Kaca ni dia berpuluh tahun dalam laut. Dia tak tajam lah. Dia tak tajam? Dia dah berpuluh tahun dalam laut. Dia tumpul dah. Dia tumpul. Dari kaca ni lah Tok Ki cantum jadi gambar botol. Memang gambar botol je lah. Tu di belakang kamu tu saya buat di botol. Masa bila Tok Ki buat? Tok Ki buat masa bila ni? Tanya duk saja. Bila orang tak ada lah. Bila orang tak ada, mari saya guna masa saya. Ini buku yang ketujuh ni. Sain ke apa? Setiap pelawak mari saya suruh khabar lah. Tulislah nama kamu. Ini kenangan saya. Ini buku yang ketujuh. Ini mula-mula majalah 3 mari 7 tahun dulu. Kalau kita datang dulu tak ada orang mari. Tapi lepas majalah 3 siar, tiap-tiap hari orang datang. Jadi viral lah. Ni yang kata televisyen dari pranknya. Saya kagaknya. Ni TV director dia. Ni cameraman. Cameraman dia tulis apa? Dia kata, thank you for showing us your glass paradise. You are a real model for the future generation. Jadi saya rasa ada orang menghargai saya. Betul. Ini yang paling penting. Makna dalam kesibukan dunia ada juga orang respect kita. Betul. Jadi itulah Tok Ki buat. Betul. Tolong tulis wakil tulis. Tulislah duk saja kan. Duk saja tak buat apa. Ini kamu kira buku yang ketujuh. Mana tiap-tiap hari orang. Kecuali Tok Ki tutup. 245. Hari-hari buka Tok Ki? Hari-hari buka sini. Hari ni Tok Ki tutup lah pasal budak studio ni. Tok Ki akan tulis. Ada. Ni. Dari Johor. Semalam 6 orang. Dari Sabah. Dia mari nak buat tesis dia lah. Sebab dia orang kan tiap-tiap orang tu ada yang buat ni bahagian tourism. Bila tourism dia mari buat jumpa Tok Ki lah. Ni, cuba kamu pandang betul-betul botol ni. Apa yang kamu nampak? Cuba ambil gambar. Jangan tengok tu. Ni. Betul, tak betul. Ada Allah tu. Kaca. Ada Allah tu. Ya. Tapi orang tak perasan. Tu Muhammad. Itu Muhammad yang ni Allah. Ini bukan dia laut. Ini anak saya kirim dari Australia. Saya 9 anak. 24 cucu. Satu cucu meninggal, satu sebelah. Ini cucu aku dah panggil lah. Minta maaf banyak. Panjang sekali lah. Serius ni lah? Kita sejam lagi dah habis. Continue tomorrow. Tok Ki agak sibuk hari ni menguruskan budak-budak belajar. Okey, sini. Naik tak apa. Boleh. Okey, kita boleh. Selamat. Assalamualaikum wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini Tok Ki ada tetamu dari Melaka.
Saya. Pucung. Selangor. Pucung. Pucung. Betul. Saya Melaka. Oh, Melaka. Saya Melaka. Ini Bangi. Lepas tu Encik. Pucung. Lagi. Datang Bangi. Jadi campur-campur lah. Campur-campur. Dan di mana Toki mengingatkan tahun 60-an dulu Toki pernah duduk transit di Terendak. Melaka. Saya tentera. Jadi kumpulan ini baru pertama kali datang rumah botol ya. Jadi Toki minta maaf kerana Toki tidak boleh melayang sebab di mata anda datang ada cucu Toki membuat teksi dia. Walau macam mana pun Toki harap kamu terhibur di Terengganu. Kamu masuk pertandingan pancing ke? Ada. Sebab tadi ada pancing. Ada. Nombor 1 100,000. 100,000. 3,000 orang yang ambil bahagian. 100,000. Ni saudara kita dia pun dia buat live juga. Saya buat. Jadi itulah saja. Toki harap mandu baik-baik dan Toki doakan kamu selamat setiap mata. Amin. Dan sekarang wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah botol berdiri megah, cermin kenangan di dinding tua. Kami dah perjalanan menuju ke satu lagi destinasi pelancongan kita. Toki menyambut senyum tak lekang, cerita lama. Kita akan singgah ke destinasi seterusnya. Hidup semula, setiap botol ada kisah. Okey, Baju. Okey. Setiap sudut cinta yang indah, kami duduk dengar dan rasa dunia lama masih bernyawa. Ambil surau kayu. Mana kayu balok ada Dah. Mesti bukan balok. Dia dah dekat gini balok. Ambil mana? Ambil kat. Okey, stiker itu pun satu lagi. Okey, hari ni kita makan tempat biasa juga, tapi menu berbeza. Baju hari ni kedua kita dua malam di sini. Okey. Jadi kita kena pulang. Sebab cuaca hari ni hujan lagi, masih hujan. Kena pandangan badan. Hujan lagi. Guna apa? Hari ni Baju order sup tulang. Sebab semalam kita dah order, sebab tulang dia agak longgar hari ni. Sebab hari ni jalan jauh, tulang agak longgar. Jadi hari ni jalan tulang. Okey, kawan kita sebelah ni Abang Zaki, Abang Jackie order sup urat keting. Sup urat keting. Macam longgar juga keting ni. Keting tu apa maksudnya? Kaki dah. Kaki kan? Dalam urat kaki. Okey. Kita punya Abang Kero ada apa tu? Tu, daging. Daging goreng kunyit. Daging goreng kunyit. Dengan sup biasa. Alhamdulillah. Abang punya belum sampai lagi sebab kita Amerika punya. Saya order yang Amerika punya style, lambat sikit. Western. Nah, macam 2 hari tak makan gayanya. Aduh. Sudah. Kita rasa tengok apa dia punya sup ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wah. Dah ya. Kena bungkus dah lagi. Apa komen wedges? Lemak. Belum dapat lagi. Ni. Tu okey, sedap. Ni Wani makan. Tanya Wani. Wani kamu ni? Tadi? Ni Wani. Kita faham. Jangan bagi kasih saya. Itulah banyak negeri saya. Ni. Dia belum makan lagi. Okey. Rasa dulu ya. Rasa. Okey. Boleh. Jadi. Hari ni tak manis sangatlah sebab dah pesan dah. Pesan kan cakap. Kalau tidak tak boleh minum. Pulang balik. Kita belum dapat. Okey, hari ni agak kesejukan. Putih bersejuk hari ni.
kucing sejuk ni. Okay, hari ni kita order chicken chop. Selama dah tak duduk Amerika, kita biasa kat Amerika makan ni je. Sekarang kita berada di Sepanyol ni, kita makan ni lah. Jadi rindu sikit lah. Tak ada ke? Tak ada ke? Alah? Tak ada. Alah, buang tak ada. Tak ada, kocok lagi. Okey. Satu lagi. Goyang lu. Siuk sikit. 1103. Sekejap betul tu lah. Nak tengok dah dia pakai helmet ni. Okey, tak apa. Sabar kita. Spek 3 Alaman 2588. Betul tak? Abang pakai nombor motor dia bang. Suzuki. Abang Haji boleh masuk bang. Tak ada hak. 2411 ada ni. Cuba juga. Tak boleh sengih tadi gigi. Tak ada gigi? Bau cabut gigi ke apa? Bau cabut gigi? Buang gigi. Tak apa, Alban handsome lah. Pagi basuh. Baju. Betul, awak tidur mana? Komuniti. Balik tu. Balik tu. Ada ke wakil dia ada? Apa Ada ke? tidur sini ke apa? Mari ambil wakil seorang. Jauh 2550. Ini memang betul. 2550. Memang di bawah ni. Ada. Alhamdulillah selesai. Tempat pertama motor dia menang oleh wanita. Memang terbaik rezeki dia. Oh, siap. Alhamdulillah. Makin besar aku tengok. Lama tak ride ni makin besar. Geng motor yang dulu satu jiwa, kini merindu setiap detik bersama. Suara exhaust angin di dada hanya tinggal gema dalam memori kita. Kalau waktu boleh patah semula, aku mau rid lagi bersama semua. Okay, kita lepak-lepak dulu. Jauh sangat rasa. Jalan biasa kan? Jalan biasa tapi lepas tu masuk highway. Highway dia jauh. Sahabat kita dah pergi. Ni daripada Melaka tak apalah. Gambar dia dah banyak. Mantap. Daripada jauh. Daripada Pucuk. Tapi tak apa. Sebab kita sebagai sahabat, kita berkawan dengan siapa saja. Itu yang penting. Sahabat dua roda. Sahabat dua roda. Sebab kita akan jumpa. Di mana-mana pun kita akan berjumpa. InsyaAllah. Ada nak ajak. Oh. Nak ajak tak? Tak ada tenang. Yang penting dapat kumpul ekor. Depan boleh cin penyu. Itu penting. Betul lah, ada benda kan. Aku nak kena pergi tengah hari sikit. Jangan dah beli dah penyu ni. Dah beli dah? Kau beli yang besar sikit tu, berapa? Berapa tu? 25. Oh, mahal. Tadi budak yang sebelah jiran aku sana tadi, dia beli RM38, besar sikit. Dia kata, besar RM38. Patutnya RM50 dia kata. Tapi dia cari kedai yang murah, dapat jumpa. Dia punya kepala lah. Ni abang kita ni pakai motor merah tu. Sebab dia tahun last baru lah. Kan ada apa tu. Betul. Nandan. Masa dapat mileage tinggi. 30. Okey lah. Boleh kita lah. Dia 30 batu kan? Ni pakai MPH ni. Oh, dia pakai batu. Tapi dia ada dua kan. 60 lah. 11 saya ambil, dia punya magnet dia tambal macam ES5 ni. Jadi bila dia lama parking, yang hitam makan sebelah, dia pakai-pakai, apa hal bunyi kasar belum ni. Habis hancur lah dia punya magnet tu. Dengan coil dia habis lah, bersepai bengkok. Tapi otak kan, buka Mini Cooper punya apa ni tanda tu kan dia magnet panjang sikit lah. Kan tampal balik lah. Oh, tampal balik? Tampal balik lah. Dia ada 3 sepai. Satu dia punya coil tu, kalau tanya Suzuki dekat 2,000.
Yang buat ayam bat ni pakai motor ni ke? Saya pakai ni lah. Habis ni tidur mana bang? Saya tidur mak mentua dia. Oh, untungnya ada motor sini. Hari tu saya buat rough ride dengan ride Datuk Malaysia satu kali. Oh, dah buat? Nanti dapat treat yang... Tu kan sebab saya tengok dengan Jafi tu, Jafi ada kan? Jafi ada. Yang 5 hari tu, itu padu tu mesti kena tidur tu berjalan tu. Sekarang jadi mana ayam bat dah buat rough ride dengan ride Datuk Malaysia belum? Lepas tu dapat yang ride tu kan? Ultimate Ultimate. Lepas tu baru buat Ultimate. Kita tengok S-Max tu boleh buat je. Lagi kau tak nak buat lagi? Tapi kau perlu elok. Okey bang, saya kira. Okey. Selamat. Tengok motor V1. V-Strom. Bos model lah ni bang. Kalau model dia bos model lah. Model tahun ini ni lah. Ya. Dia 1000 cc. Ni cover. Dia Aizo dia yang kecil lagi tu ni cover dia. Dia cover je. PDL 1000. Mati juga kat Johor tu. Bukan parking kat tepi buka. 2 meter besar tamak ah. Okey, ni bunyi dia. Aizo standard. Okey bang. Selamat. Abang Ju biasa hantar laporan sikit. Hantar laporan lah. Adalah geng lah. Besar mah artis mah. Dia lain. Mana tengok pandai dia dekat artis. Dia ambil. Best 3 dah sekarang bang dia. Mantap lah. Bunyi relax